Visi-visi saya dalam kehidupan ni sebenarnya ialah dengan kesungguhan dan keikhlasan menghasilkan result yang menyentuh jiwamu sejurusnya mencipta kebahagiaan. Itu adalah visi yang saya pegang selalu. So apa-apa kita buat pun kita kena buat dengan cara yang sungguh. Okay. Dia ada misi. Dan dalam misi Cik Manis, apa sebenarnya masalah yang Cik Manis nampak? Dan kenapa baru sekarang nak cuba selesaikan masalah tu? So ramai orang ada masalah kewangan lah sekarang. Okay. So bukan kata masalah ataupun cabaran kewangan sahaja, tapi macam tak cukup. Apa yang dia orang ada sekarang. So nampak sangatlah dalam kehidupan orang sekarang ni, actually 70% kat Malaysia, ini mengikut fakta lah dekat Age Prop, sekarang orang tengah face masalah kewangan yang teruk di Malaysia. Kenapa sekarang yang kita kena selesaikan masalah tu? So saya seorang yang banyak jatuh sebelum ni. So dari segi business, dari segi peluang buat produk apa semua, banyak Cik Manis buat sebelum ni. Okay, masa kecil-kecil 5 tahun dia dah start jual sumi di sekolah.